Selamat sejahtera. Nama saya Ranjana, anak perempuan Jagannathan dari SMK Damansara Damai 1. Hari ini, saya ingin kongsikan ulasan tentang novel yang saya kaji, iaitu Lembar Rahsia yang Hilang. Lembar Rahsia yang Hilang ialah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh misteri berlatar belakangkan Perang Dunia Kedua. Ia mengisahkan tentang 3 orang kanak-kanak dari London yang dipindahkan ke luar bandar Wales, memperlihatkan emosi seperti kerinduan dan kesunyian. Kisah ini sesuai untuk murid tahun 6 dan ke atas kerana tema yang serius dan bahasa yang matang. Gambaran suasana desa sangat jelas dan elemen seperti ilustrasi pokok Elm Witch serta kod rahsia menambahkan daya tarikan. Dengan jalan cerita yang mencengkam dan penghujung yang mengharukan, buku ini amat disyorkan kepada peminat cerita perang, misteri dan kisah menyentuh emosi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.